Tadi orang Itali bawa hantar cheese ni. Dia baru balik. Hantar cheese ni. Assalamualaikum. Ini pertama kalinya Mac Mafia dan Havoc berada di Setia Alam di Bazar Raya, Selangor Bazar Raya. Ni first time Ya, cheese ni pun first time sampai ke Bazar Raya ni. Kita nak kopek. Tadi orang Itali bawa hantar cheese ni. Dia baru balik hantar cheese ni. Cheese ni sampai sini pun 5 minggu. Dia transit sana, transit sini. Kita kena ketuk dulu. Ini kulit cheese beserta nombor siri Okey. Ini guna dia untuk kita buat longkang. Longkang cheese longkang cheese. Kita kena kopek dulu. Nampak? Nampak? Dah jadi nasi dah. Alright, ni. Okay, so kita nak kopek cheese dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita nak kopek cheese ni. Dia tak keras sangat. Sebab saya dah biarkan dia dekat outdoor lama tadi ni. Kita nak kopek dia. Ni saya ingat orang bertanya kita nak kopek dia pakai apa senang. Ini kalau pakai pisau ni lama-lama tumpul ni. Lama-lama bertakik pisau ni. Saya nak pakai laser lah potong ni. Potong semua ni pakai laser.